Ramai orang fikir kalau kita jatuh ke dalam lorong hitam, kita akan mati serta-merta. Tapi betul ke macam tu? Kalau anda jatuh ke dalam lorong hitam yang kecil, ya, badan anda akan diregang sampai jadi macam spaghetti dalam sekelip mata. Tapi kalau lorong hitam itu jenis supermassive, anda sebenarnya boleh hidup sekejap. Lorong hitam ada daya tarikan graviti yang sangat kuat sampai ia boleh membengkokkan masa. Ini dipanggil dilasi masa atau time dilation. Apabila anda jatuh ke dalam lorong hitam, masa akan menjadi semakin perlahan. Beberapa saat untuk anda mungkin bersamaan dengan ribuan tahun di luar. Dan sebab masa di luar bergerak jauh lebih laju, anda boleh nampak alam semesta berubah depan mata anda sendiri. Akhirnya, anda akan sampai ke tengah lorong hitam, kawasan yang dipanggil singularity, titik di mana segala-galanya termasuk diri anda akan dihancurkan sepenuhnya.